Tukang kayu yang selalu kerja dekat tempat yang berdebu, tempat yang berhabuk, kerja untuk potong kayu, korang boleh pakai face mask yang ni. Face mask ni korang boleh pakai banyak kali. Dia punya body ni kalau korang jaga elok, boleh guna lama. Dia punya filter ni pula, kalau dah tersumbat, korang boleh ganti baru sebab dia banyak jual spare part. Yang ni face mask yang sangat sesuai untuk korang pakai untuk tapis partikel-partikel yang halus. Contohnya debu, habuk kayu semua. Face mask ni dia pakai filter yang jenis ada kapas dekat bahagian dalam. Filter dia ni korang boleh buka je macam ni. Dekat dalam tu dia pakai kapas putih macam ni. Jadi dia akan tapis partikel yang halus. Untuk halang paru-paru korang dari sedut habuk-habuk halus, korang boleh pakai filter yang ni. Untuk pasang sangat mudah, tinggal tampal je macam ni dan pusing. Bila dah lock, dah susah dah benda ni untuk cabut dan untuk jatuh. Jadi kalau korang nak cari face mask yang boleh pakai untuk buat kerja dekat tempat yang berdebu, buat kerja untuk halang habuk-habuk kayu yang halus masuk ke dalam paru-paru korang, boleh pakai filter yang ni.